Hai, saya Siti Rashidah binti Bahruldin. Teknik roleplay dalam pengajaran bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa. Ini siapa nama kamu? Selamat pagi, nama saya Muki. Saya dari Korea. Kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Turkmenistan. Apa kabar Siki? Kabar baik. Awak bagaimana pula? Saya baik juga. Kepila dan Temana. Selamat pagi Tata dan Rachel. Selamat pagi Rachel dan Kim. Selamat pagi Tata dan Kim. Adakah awak sudah selepas? Lalu, Awak mahu pergi ke mana? saya dari Tegido. Di dom itu ada jual roti canai. Apa awak suka makan roti canai? Ya, Saya juga suka roti canai. Jom kita pergi sekarang. Saya sudah lapar. baiklah. Hari kita pergi. Selamat pagi. Di manakah tempat ikan? Di sana untuk tempat ikan, daging dan sayur-sayuran. Saya juga mahu beli bawang besar, bawang putih, dan gula. Semua ada di sana. Kalau boleh pilih dan bungkus sendiri. Baiklah. Kita mesti timbang barang-barangan itu sebelum pergi kaunter bayaran. Baiklah, terima kasih. Ini saja barangan cik. Ya, Semuanya RM35. baiklah. Ini duitnya. Terima kasih. Ini bakinya. Terima kasih. Sama-sama. Pengenalan teknik roleplay atau main peranan. Teknik ini membolehkan pelajar melakonkan situasi tertentu berdasarkan konteks kehidupan sebenar. Misalnya, perbualan di restoran, membeli belah, berjumpa doktor atau berinteraksi semasa di dalam kelas. Pelajar dapat mempelajari struktur bahasa dan kosakata, malah dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, keyakinan diri serta memahami budaya masyarakat Melayu. Teori yang digunakan ialah teori interaksionisme. Teori ini menekankan kepentingan interaksi sosial dalam pemerolehan bahasa. Objektif kajian ini yang pertama meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar antarabangsa dalam bahasa Melayu. Yang kedua, membina keyakinan pelajar antarabangsa untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga, mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif, menyeronokkan dan berpusatkan pelajar student-centered learning. Konsep teknik roleplay merujuk kepada aktiviti simulasi yang melibatkan pelajar melakonkan watak tertentu dalam sesuatu situasi. Teknik ini digunakan untuk melatih pelajar berkomunikasi berdasarkan konteks yang diberikan. Teknik ini membantu pelajar menggunakan bahasa secara praktikal. Pelajar akan berinteraksi menggunakan dialog yang disediakan atau secara spontan berdasarkan situasi tertentu. Kepentingan teknik roleplay yang pertama, meningkatkan kemahiran komunikasi. Yang kedua, meningkatkan keyakinan diri. Yang ketiga, menggalakkan pembelajaran aktif. Yang keempat, membantu penguasaan kosakata. Dan yang kelima, memahami budaya tempatan. Pelaksanaan teknik roleplay. Yang pertama, pemilihan situasi. Guru perlu memilih situasi yang dekat dengan kehidupan seharian. Yang kedua, pembahagian watak. Membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil dan memberikan watak tertentu kepada setiap pelajar. Yang ketiga, penyediaan dialog. Guru boleh menyediakan dialog sebagai panduan awal kepada pelajar. Yang keempat, aktiviti lakonan. Pelajar akan melakonkan di hadapan kelas berdasarkan watak, dialog dan situasi tertentu. Yang kelima, penilaian dan maklum balas. Guru akan menilai prestasi pelajar dari beberapa aspek iaitu tata bahasa, kelancaran, sebutan intonasi, penguasaan kosakata dan keberkesanan komunikasi.
Cadangan aktiviti roleplay yang boleh dilaksanakan ialah di restoran, di perpustakaan, di klinik dan di lapangan terbang. Pendekatan ini selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan penglibatan aktif pelajar, komunikasi dan pengalaman pembelajaran yang sebenar.